Assalamualaikum dan salam silaturahim. Sudahkah anda bersedia untuk mendengarkan sendiri dan juga mengetahui mengenai kisah tentera bergajah? Jika ya, usah ke mana-mana, terus setia bersama saya. Baiklah, sebelum saya ingin melanjutkan mengenai kisah tentera bergajah yang ditukil dari buku berikut ini. Okey, buku Sekilas Ibrah dari Sirah Nabi. Okey, jadi beginilah kisahnya. Peristiwa pasukan bergajah cukup terkenal dalam sejarah Islam. Kejadian itu berlaku pada awal Muharram, bertepatan dengan akhir bulan Februari atau awal Mac tahun 571 Masihi, atau sekitar sebulan setengah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kehebatan kisah itu diceritakan dalam firman-Nya. Tidakkah engkau tahu bagaimana Tuhanmu memperbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah? Tidakkah Dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melimpar mereka dengan batu dan tanah yang keras. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Peristiwa bersejarah ini tercetus kerana sikap manusia yang mahu bersaing dalam merebut pengaruh dan kekuasaan. Sudah menjadi naluri manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Begitulah juga kaitannya dengan kisah ini. Abraha sebagai seorang wakil kerajaan Nasrani Habsyah yang memerintah Yaman merasakan perlu dibina sebuah rumah ibadah yang besar bagi menyaingi Kaabah yang berada di Mekah. Justru, beliau membina sebuah gereja yang besar dan mewah dengan tujuan agar orang-orang Arab pergi ke gereja yang diberi nama Al-Qulais. Al-Qulais dieja A-L sengkang ataupun dash Qulais, Q-U-L-A-I-S. Okey, jadi Al-Qulais. Niat dan rancangan Abraha itu telah sampai ke telinga seorang lelaki dari Bani Kinanah. Kerana semangat cintakan agama dan sayangkan Kaabah, lelaki tersebut membuat keputusan untuk menghancurkan rumah ibadah yang baru dibina itu seorang diri. Dia menuju ke Yaman dan menunggu sehingga waktu malam untuk melaksanakan rancangannya. Sampai masanya, dia masuk ke dalam gereja Al-Qulais, lalu melumuri dinding-dindingnya dengan kotoran. Berita kejadian itu sampai ke pengetahuan Abraha. Ini menyebabkan dia berasa amat marah dan memutuskan untuk menghancurkan Kaabah. Abraha telah mengumpul kekuatan sebanyak 60,000 orang tentera dengan fasiliti pasukan yang dilengkapi beberapa ekor gajah. Batalion itu dengan angkuhnya masuk ke bumi Arab tanpa ada satu kabilah pun yang berani menghalang. Sehinggalah mereka tiba di sebuah kawasan bernama Al-Maghmas. Okey, Al-Maghmas. Al-Maghmas ni dieja sebagai E-L sengkang M-A-G-H-M-A-S. Okey, Al-Maghmas. Jarak tempat ini dengan kota Mekah adalah lebih kurang 20 km. Maklumat ketibaan pasukan Abraha itu telah diketahui oleh penduduk Mekah. Maka orang-orang Quraisy pun keluar dari rumah
berlindung di gunung-gunung dan menanti apa yang akan berlaku seterusnya. Ketika berada di kawasan Al-Maghmas, pasukan tentera Abraha telah merampas harta orang Quraisy. Termasuklah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Ini menyebabkan Abdul Muttalib yang mana pada waktu itu merupakan tokoh masyarakat Quraisy datang menemui Abraha. Melihat kedatangannya, Abraha memberikan penghormatan dan memuliakannya. Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, "Apa maksud kedatanganmu?" Jawabnya, "Maksud kedatangan saya adalah memohon raja mengembalikan unta-unta saya yang telah ditawan." Lalu Abraha berkata, "Mulanya aku kagum denganmu saat melihat kedatanganmu. Sekarang aku tidak lagi menghargaimu setelah kamu berbicara denganku. Apakah kamu hanya memikirkan untamu dan sama sekali tidak membicarakan tentang Kaabah yang merupakan agamamu? Sedangkan kedatanganku adalah untuk menghancurkannya?" Abdul Muttalib menjawab, "Saya adalah pemilik unta-unta itu. Adapun Kaabah, maka pemiliknya yang menjaganya." Lalu Abraha dengan bangganya menjawab, "Tidak akan ada yang mampu mencegah aku." Abdul Muttalib segera menjawab, Itu urusan kamu dengan pemiliknya. Maksud pemilik Kaabah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keangkuhan Abraha terserlah bila dia mengarahkan tenteranya meneruskan perjalanan ke kota Mekah. Malangnya, gajah yang bernama Mahmud enggan bergerak bagi meneruskan misi tersebut. Lalu, mereka cuba mengarahkannya ke laluan yang lain, bukan ke arah kota Mekah. Ternyata, gajah itu mahu bergerak. Menyedari keadaan itu, akhirnya mereka memukul gajah-gajah tersebut supaya bergerak. Ketika dalam keadaan itu, datanglah segerombolan